Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYEN ya. Sedikit sama Rica, banyak sama kita dapat kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak bersama Sekam Meroket daripada seluruh kepulauan Indonesia. Tak kira di mana saja anda berada, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura semua. Mak mengharapkan yang tiada dirahmati Allah. Tak saja jangan bertanggung, jangan berlengah, jumpalah pakar buru petang kerana mencegah itu lebih baik daripada membati. Okey, kita lihat sekejap, ada tetamu datang. Okey, kita sambung semula. Tadi sewaktu mak tengah buat rakaman ni adalah kawan mak datang melawat mak. Untuk pengetahuan you all, mak sekian lama, hampir sebulan lebih tak ada video yang mak kongsikan kat you all. Mak nak beritahu pada 22 hari bulan 3 mak masuk hospital. Mak masuk hospital. Sepanjang tempoh tu mak berada di hospital sampai 9 hari raya baru mak keluar. Masalahnya macam-macam. Mak pun tak tahu bagaimana mak berada dalam hospital tu sepanjang tempoh tu. Adalah sampai pengsan, kancing gigi, lidah koyak, kena sawan katanya, bahu patah, bahu ni. Nampak? Mak tunjukkan sikit dah dioperate depan dengan belakang. Itulah ceritanya. Tapi sepanjang berada di hospital tu macam-macam yang mak tempuh, yang mak lalui. Mak macam tidur, macam tak tidur. Sangat banyak cerita-cerita yang boleh menghinsapkan dan kita sentiasa kena muhasabah diri. Sebab ramai kawan-kawan mak, rakan-rakan mak yang mencari ke mana mak menghilang, tak balas, sebab handphone mak sama penuh. Sampai orang kata kena kemas kini memory full. Mak tak main handphone sejak mak masuk sampailah mak keluar. Mak kena godek-godek balik. Ramai yang cari, ya Allah mak tak balas. Kawan-kawan datang melawat, kawan-kawan datang menziarah sampai mak tak ingat siapa engkau. Tu sedih, memang nak menangis. Mak cuba tak nak menangis dalam video ni. Mak dah cuba buat yang sebaik mungkin. Mak rasa sangat bila kawan-kawan datang, bila kita sakit, kawan-kawan datang, mak tak mengenali beliau, mak tak ingat, mak lost ingatan mak. Yang kata saya darah putih dengan merah tak stabil, ambil air tulang belakang, ambil ujian air kencing, ambil ujian darah, segala-galanya lah. Sampai mak rasa, lamanya. Sampai mak tak sedar bahawa hari raya dah berlalu. Berlalulah sudah Ramadan. Sampai mak tak ingat. Ya Allah, sampai mak diuji. Doktor-doktor sakit jiwa datang tanya mak soal jawab. Gara-gara penyakit mak ni lah. Mak pun tak tahu punca mak masuk. Dia kata jatuh. On the way ke hospital, mak meronta. Kancing gigi. Lidah tergigit lidah. Astaghfirullahalazim. Tapi orang-orang kata kalau Allah jatuhkan sakit kita pada bulan Ramadan, insya-Allah. Itu yang mak rasa mungkin ada hikmah di sebaliknya. Cuma mak nak berkata, nanti mak kongsikan gambar-gambar tu, momen-momen yang menyedihkan tu, mak berada dalam ward. Mak nak ucapkan terima kasih kepada semua followers mak, yang mengenali mak, yang mencari mak, yang mendoakan mak. Yang kalau mak lambat balas tu, you all fahamlah hari ni bagaimana mak tak membalasnya, mak tak buat konten, mak tak buat video. Inilah. Tapi alhamdulillah lah sepanjang mak berada di hospital, Pakar Sultanah Sultanah Fatimah Mua ni, alhamdulillah mereka melayan mak dengan baik, dengan penuh kasih sayang utamanya khususnya di ward 7, ward 2 dan juga ward 3. Termasuklah doktor-doktor pakar bedah tulang mak yang melayan mak di dalam ward bedah tu. So dengan penuh dedikasi. Itu mak yang lalu Apa yang mak cakap ni secara jujur mak tak nak jadi seorang pendusta. Memang baik layanan dia. Mak dah nampak dia orang bekerja yang sip malam, sip pagi, sip malam. Mak nampak kegigihan dia.
Apa yang mak nampak, mak ceritakan. Tu orang lain nak cakap lain, tu terpulang. Tapi pada mak, apa yang mak lihat, itulah mak ceritakan. Itulah rupanya apabila kita sakit ni, baru kita tahu, baru kita ingat di waktu kita sihat. Faham maksud mak kan? Tapi dalam pada tu juga apabila sepanjang mak berada di hospital tu, yang mak tertidur lah, mak pengsan tu, macam-macam yang mak dapat dalam tidur mak tu. InsyaAllah buat masa ni mak tak boleh nak kongsi sebab benda tu belum terjadi. Kita tunggu dan lihat. InsyaAllah Allah bagi sesuatu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Okay, jangan ke mana, jumpa selepas ini. Okey. Dah tengok kan gambar yang mak kongsi tadi? Itulah cerita yang sebenarnya. Ni masalah sekarang ni, lidah mak ni belum sempurna lagi tau. Mak bercakap juga tapi sakit. Tapi walaupun pun, mak minta maaf banyak-banyak lah atas kelewatan mak nak balas you all punya melawat atau singgah ke channel you all atas faktor kesihatan mak lah. So ni alhamdulillah kesihatan mak bertambah baik. InsyaAllah mak akan kembalilah, sesuatu yang baik tu kita teruskan je kan. Okeylah, mak tak boleh nak berlama-lama. Terima kasih kepada seluruh followers mak, tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih dah mengikuti perkembangan mak sehingga ke hari ini. Okeylah. Okey, itu saja. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekan kompetisi hiasi pribadi. Yang paling penting, berdiri di atas kaki sendiri. Bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin. Masih ada lagi kan? Okay, bye.